Berapa orang kita? 2, 4, 6, 8, 9. 9. Okey, tengah. Oh, geng-geng runner ni. Rekod apa? Ha? Rekod? Sikit-sikit. Okay, hari ni kayuhan ke Black Hole lead oleh Haji Faizal kita. GPS. Alhamdulillah. Jam menunjukkan 8.25 pagi. Sejuk, mendung, dan berkabut. Walaupun dah 8.30 pagi Tapi okay, hari ni aku nak pergi ke air terjun Black Hole. Tahun lepas aku ada buat video bulan Oktober macam tu. Dekat naik sikit tu. Dekat lah. Mana? Oh, belum apa-apa lagi. Dah banyak mengharu air. Sebab semalam hujan. Okey, depan ni sungai menanti. Ada satu sungai. Besar. Kita kena seberang. Tunggu geng-geng lain seberang sama-sama. Oh, tak adalah. Kat mana? 2, 4, 6, 7 lagi 2. Tapi dengan perempuan seseorang Okey, setelah digaji, maka kita lalu kat sini. Biasa kita lalu situ. Sejuk air dan deras ni. Boleh hanyut basikal. Angkatlah basikal. Okey, kita sedang menyeberangi sungai. Rasi sikit. Jom kita luruskan. Alright. Kita berjaya berang. Okey, jom kita luruskan jalanan. Jun. Ada kategori patut dia menang. 87 kilo. Dia seorang. Dia 3 orang yang masuk. Sesatnya. Mana-mana dia pergi. Sesat mana kat Gunung Nuang. Tak, sebelum tu lagi. Atas lagi dia. Tak ada ni. Tak ada. Slow. Okey.
Jom balik Zoi. Korang yang balik kan? Kita tunggu. Kita tunggu, kita regroup lah. Sambil tu kita selfie ya. Dia berani balik seorang hutan. Kita Sekejap, regroup. Kena kayu sama aja pi. Awal. Okay, kita climb sikit. Sweeper macam mana boleh ke depan sangat ni? Pasal hari ni banyak kamera, saya pun terpaksa berlakon depan kamera tu. Terpaksa berlakon teruskan jalanan. Dah melepasi kebun sapi. Ini dah masuk kebun sawit dan hutan. Terbang. Try apa? Laluan baru. Tapi macam mana Haji start kat situ je? Sampai situ lalu. Follow Haji. Kita dah nampak lah kawasan Blackwood kat bawah tu. Kalau dah sampai kat sini dia macam dah tak jauh kan. Motor yang mahal je. Cepat je motor ni. Terpaksa saya lari daripada tugas super. Bahaya je kemajuan. Stay sini dulu. Bagi warning tu. Okay, kita masih meneruskan. So kalau dah jumpa rekod macam ni dah tak jauh lah. Bawah tu je. Ni downhill. Kita regroup lagi. Tunggu. Sebelah dia punya tak boleh jauh-jauh ni. Kotak ni. Ada di sana tolak basket. Tak mas. Datang ni orang training tolak sekarang. Sini tolak. Bawah ni. Turun bukit ni je. Pakai karun tu ada ke tak? Terus ada. Terus jumpa Blackwood. Belok kiri. Nampak? Situ tadi. Aku baru nak ambil tu. Bila lagi ah? Bukit. Sampai tempat anggaran ni dah senang. Banyak pasal. Okey, so kita dah sampai. Ni je. Alhamdulillah kita sampai. Okey. Inilah dia. Inilah dia best. Guys.
Akhirnya kita dah sampai. Itu satu. Ayo. Foto. Kita makan sini dulu. Sini dulu. Ji, makan dulu. Kalau dekat sikit sana kan. Simpan sana sikit lah, dekat kayu. Jom. kita parking tu. Black hole depan tu lagi. Kalau nampak dekat pokok tumbang, belah sana. So aku akan bawa basikal ni hampir kat sana lah. Okey, kita start kat sini lah. Kita berada di air terjun Black Hole. Tengok. Okey, cantik guys. Nampak dia. Keadaan terkini di air terjun Black Hole. Setiap kali pergi mesti akan berubah. Hari tu kami mandi kat sini. So air dia lalu sana saja. Now jeram dia dah merebak sampai sini. Okay. Lalu dan inilah Black Hole. Dan kat bawah tu kita boleh mandi. Bawah tu dalam. Okey, aku nak turun belah sana, tapi kena merentasi ataupun melintas kawasan ni lah. Boleh ya, dalam airnya laju, arusnya laju, tapi jernih guys, cantik guys. So kami sampai tadi terus makan. Lepas tu mandi. Dan habis mandi gerak. Jam dah menunjukkan sekitar pukul 11. Dan kita kaya balik lah. Okay, jom. Kita bersiap ke balik. Siap lah. Balik kita akan melalui jalan tu tadi. Jalan sama. So jalan sama, view yang sama. Jadi aku tak rakam sangat lah. Nanti dah sampai baru aku rakam. Betul kan? Tengok tu kata tak setuju. Dia kali tukar tu Ustaz. Turun naik. Perut ni tadi sikit perut pun dah okey pula balik. Okey, kita akan berang. Lengah lagi, mereka terus nak putih semua juga. Nampak boleh ngawasi lagi. Itu dia. Yang kaki basuh ni dari tadi. Basuh lagi dia. Tadi baca buat sabun lah. Sabun ada sabun. Johnny. Habis semua dia baca. Apa lagi? Johnny.
Balik simpan terus ni. Ya. Senang balik simpan terus. Okay. Kita dah sampai seberang. Kau tak kaya. Ada tak boleh. Okay, kita dua masuk balik. Jalan ni tak tahu lah. Sampai kita berlatang dulu. Okey, jam dah menunjukkan pukul 12 tengah hari. Hampir sampai. Lagi lebih kurang 2 km je lagi. Okey, dah sampai. Tunggu yang lain. Situ. Minum je. Tak nak makan minum tak apa. Nak makan minum boleh. Nak makan pun boleh. Nak makan lagi? Ha? Tak boleh nak minum boleh. Tu, kedai gambar. Kita gambar. Tadi naik Jambatan Gantung tu lah?